Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Nama saya adalah Arik Dasfi bin Muhammad Hafiz. Saya sekolah di SJKC Konghua. Nombor kod sekolah saya adalah MBC1032. Hobi saya adalah bermain bola sepak. Cita-cita saya adalah menjadi pemain Olimpik. Keluarga saya seramai 6 orang. Saya mempunyai 1 adik, 1 kakak dan 1 abang. Saya anak ketiga daripada 4 adik-beradik. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Si Tanggang. Nama pengarang buku ini adalah Salma Haji Alwi. Nama penerbit pula Cerdik Publication. Buku ini mempunyai sebanyak 44 muka surat. Rakan-rakan, kamu tahu tak apa akibat jika kita mendahakai ibu bapa kita? Marilah saya menceritakannya. Pada awalnya, Si Tanggang adalah seorang anak yang baik dan mulia. Lalu, dia meninggalkan kampungnya kerana dia merasa sedih dan sangat derita. Selepas itu, dia terjumpa dengan 2 orang bermisai. Lalu dia ditangkap dan diletakkan di kapal yang besar. Keesokan harinya, dia dipaksa bekerja di atas kapal. Hari ke hari, dia sudah terbiasa dengan kerja tersebut. Lalu, ketua kapal berkata kepada Si Tanggang, "Si Tanggang, aku ingin kau mengahwini dengan anakku, Puspasari." Si Tanggang pun berasa terkejut dan berterima kasih pada ketua kapal tersebut. Setelah kahwin, dia langsung tak berjumpa dengan keluarganya. Suatu hari, ibu Si Tanggang terima kabar tentang Tanggang. Dia terus pergi ke laut untuk menjumpa Si Tanggang. Dia mengayuh perahunya dengan laju untuk mendekati kapalnya. Lalu, Si Tanggang pun merasa amat sedih dan sangat merinduinya. Akan tetapi, isterinya menyuruh Si Tanggang untuk menghalau mereka dua daripada mendekati kapalnya. Dia pun mendengar kata isterinya dan menghalau mereka daripada kapal. Selepas itu, ibunya menadah tangannya ke atas langit dan berkata, "Binasalah engkau membuat pada kami begitu." Mereka pun pergi dari sana. Selepas itu, Si Tanggang dan kapalnya diserang petir, ribut dan kilat. Akhirnya, seluruh isi kapalnya dan Si Tanggang menjadi batu yang besar. Buku ini mengajar kita tidak boleh menderhakai ibu bapa kita. Kita harus menyayangi kedua ibu bapa kita. Sampai sini sajalah yang saya ingin menceritakan. Saya harap kawan-kawan akan membaca buku ini dan menghayatinya. Sekian, terima kasih.